Aku rasa dekat learning dulu lagi sedap tau. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni 7 hari bulan 4 2025. Alhamdulillah saya dah masuk degree. So this video is saya nak buat first week in UiTM Rembau. So hari ni saya ada kelas pukul 10 sampai pukul 1. And this is my outfit for today, baju kurung. Roommate saya tak datang lagi, saya rasa lah. Atau mungkin saya tak ada roommate terus, saya tak tahu. Tapi saya rasa dia boleh datang lagi. Ni outfit saya. Comel tak? Hari ni first time nak pergi fakulti. Sebab kita orang tak ada jalan fakulti. Sebabkan MDS dengan PDS online. So tak tahulah. Saya siap awal. Sekarang baru pukul 8.46 awal lagi. Kelas pukul 10 kan. So saya macam ajak kawan saya bilik sebelah nama dia Kisha, classmate saya, untuk pergi awal lah 9 subuh ke 9 ke, untuk kita jalan. Sebab kita tak tahu jalan takut sesat. So kita boleh lah explore dulu jalan dekat sini, macam mana nak pergi kelas. Semalam saya dah pergi jalan lagi lah. Saya akan letak footage. Sekarang kita orang keluar nak jalan tengok Medan Selera dan jalan pergi fakulti. Tapi tak tahu sempat tak sebab sekarang dah pukul 6 lebih. Sebab saya yang lambat. Saya tak rasa nak pukul 6. Kemarin waktu sembang dengan Kisha kan. Macam kat mana roommate tak sampai-sampai. Ya, tak ada roommate guys. Tapi like kalau tak ada roommate, Kila boleh tidur dengan saya. Betul. Boleh je bilik dia. Yes. Memang kalau ada roommate, sorry. Yes, saya. So this is the Medan Selera. Medan Selera. Ramailah pula. Okay, and bye. Lawa tu apa tu? Almari kat sini. Macam okay guys. Alhamdulillah. Kita orang astagfirullahalazim. Asal? Tangga dia banyak betul lah. Ada. Cingan ni Boleh kurus ni. Saya pergi Kita mana uni pun kita boleh kurus lah. Itu kalau kita ikut orang tu, kalau jalan ni dia terus naik ke fakulti Meskom. Kalau kita lalu ikut ni, lepas tu kita masuk fakulti depan ni, lepas tu kita ambil jabatan. Macam tu. Betul. Senang je. Kacang je. InsyaAllah. Kita esok-esok ni. Jangan sesat. Kita Tu saya pergi jalan dengan Kila semalam. Tapi kita orang tak jalan dekat dalam fakulti Meskom semalam. So hari ni macam nak pergi awal sikit lah. Saya tak kemas lagi beg ni. Selalunya saya akan siapkan semua persiapan esoknya pada malam sebelumnya. Tapi hari ni saya macam, sebab kelas pukul 10. Kalau kelas pukul 8 memang wajib lah. Tapi kelas pukul 10 tak apa. First class saya dah dengan Kisha. Ini adalah classmate dan housemate saya. Jom kita jalan pergi kelas, kita tengok jalan ni macam mana. gelap tu muka aku. Tak ada. Tak ada lighting. Sini ada lighting. Depan sikit. Kita orang matching. Yes. Baru orang tahu kita orang satu rumah. Yeah. Nanti dia orang macam tak ajak pun. Kita satu rumah. Korang tak satu rumah. Kita orang ada open house. Korang ada? Korang tak datang apa house sekarang. Tu kafe. Kena lalu kat kafe. Lepas tu ada jalan ni. Depan ni ada pusat Islam, which is ada surau. Ni college lelaki. Jangan masuk college lelaki pula, Kisha. Satu blok je yang dia orang. Diorang satu blok je. Lepas tu kita ada 2 blok, which is kita punya ni college lelaki, tu college perempuan. Kafe. Ni pusat Islam. Kat dalam tu ada surau. So jalan depan lagi.
Tak tahu orang lain pun tak gerak lagi. Apa? Orang lain kelas kita. Sabar Kisha, sabar. Lemak tengah rekod. Ada kafe dan ada laluan kat situ, boleh lalu situ. Kan, like macam pejalan kaki je jalan. Relax gila kot. Dah sampai dekat bilik TEC 28. Siapa tu? Itu adalah classmate kita. Classmate saya. Kita dengan Kisha dah sampai. Panas lah. Panas lah. Gelap lah. Yeah. Say hi. Say hi. Perlu belajar beberapa puluh ribu jam. Mas, kelas tu mas ada dekat Malaysia lah, ada orang buat. So, you kena tahu dia punya karakter, baru you dapat keluar kan. Barulah gambar portrait tu jadi menarik. Jadi ada penceritaan. Okay. So dekat sini nanti nampak lah. Siapa yang dah masuk studio? Ada siapa lagi? Lagi Lengkap. lebih advance lah. Yeah. So actually not to differentiate sangat lah. So sekarang kita orang nak pergi daftar. Ni pun kita orang patah balik sebab ada benda yang tertinggal ya. Kalau dah habis, dah lepas ni pukul 1 ada taklimat. Apa? Ceramah rasuah. Apa nama singkatan dia? Apa tak ingat lah. Rasuah. Rasuah lah kita orang kena pergi. Macam tu. Lepas tu kita orang tunggu Ain. Barai dah guys, barai. Ninat. I have my coffee shop. Ya, sini. Murah kan? Murah. You. Okay, mari kita tunggu. Sekarang pukul 3.40 dan kita orang dah balik kolej. Dah barai, semua dah nampak katil. Dia punya ye tu dah lemah. Ye dia dah tak bersemangat macam pagi tadi tau. Dah barai. Tak tahulah hari Rabu nanti macam mana. Baik tu, hari Rabu korang tunggu ya. Hari Rabu saya buat vlog. Ya, let's go. Sekarang saya dengan Kila dekat Mar. Jam Lepau sebelah HNC. Lepau sebelah HNC. Orang ada pot pinjam ah. Ya Allah, tersangkut. Kau memang tak boleh hidup tanpa aku. Itu fakta. Banyak gila guys. Barang-barang kat sini sangat lengkap. Sabun. Tak apalah, nanti kita datang sini balik. Kita tengok dulu apa ada. Lepas tu ada a few assignment, printed media, broadcast. Sekarang saya dengan Kila nak dinner. Dengan saya je lah. Ya. Kalau tak dengan Kila, dengan Kisha. Itu je. Sebab apa? Kila adalah best friend saya. Kisha adalah housemate saya dan classmate. So, ya. Itu je. Mungkin akan lepak juga dengan orang lain tapi kurang ha. Dekat kelas kau siapa je kau boleh dapat Aurina? Dah ada a few lah. Auri, dari aku. Lepas tu Syakila tu panggil apa? Kila. Kila juga. Kila dan Kila. Kiki. Oh Kiki, dia Kila. Oh, satu kelas panggil kau Kiki kan? Nampak kan? Aku bagi berjahat. Akila, Kiki. Kiki lah nampaknya. Hai Kiki. Tak payah. Nasib baik aku seorang Jairi nak. Itu lah. Aku macam nak suruh budak tinggi panggil aku Rina. Tapi like aku dah terintroduce nama aku dalam WhatsApp Aileen. So macam dia orang pun dah Aileen. So aku macam tak aku dah marah.
Kita orang matching-matching. Yes. Si, aku dah cakap dah jadi. Boleh. Boleh. Tak ada. Sebelas kan? Tak, kelas. Oh, kelas dia 11 kan? 10. 11 kan? Okey lah, ada masa lagi. Saya boleh. Kakak boleh baru tolong. Jom. Boleh ni masuk dalam tu. Mel membeli belah. Cuci mata dulu. Ni macam Mel, baru kita pilih. Buat muka. Cantik lah. Ini kalau Kila nampak bahaya ni, nanti dia beli. Korang saya dah cakap dah, kalau Kila nampak mesti dia beli. Tengok ni sekarang. Korang tengok. Saya nak beli semua. Orang kaya baru. Kaya. Bila kita pergi makan. Pada awal lagi nak kata lunch. Early lunch. Ada. Saya kan nak introvert hari ni selepas kes malam. Oh. Oh, dia lah macam ni. So if nak buang sampah, kena pergi dekat hujung. Baru boleh buang. Saya baru bangun tidur guys. So nak keluar jalan-jalan dengan Awin dengan Kila. Daripada beam tu. Ya, saya ada video Kila jatuh. Nanti saya insert sebelah. Ada tau air. Pita. Sampai. Kain kat situ tempat bola. Cuba dekat rumah Awin ada berapa ekor kucing? 10. 12. Daripada 17 ekor. Banyak gila. Cuba teka kucing Awin ada berapa? Rumah. 12. Banyaknya. Ya. Itulah tempat kita sebenarnya. Dia boleh cakap. Tak sakit tu. Sakit kan? Sakit. Tak boleh lah. Macam mana buat Kang, dah sampai longkang tiba-tiba. Macam mana tu cari aku? Salah ni mesti terbalik. Oh, itu. Bagus Awin, let's go. Let's go. Boleh ni. Hei. Kat lengan kan? Ui. Tak sakit ke? Tengok Kila. Best tak main ni Kila. Seorang-seorang aja dia. Cuba try. Best. Video statik. Hari ke-3. Let's go. Hello. Oh my god, jangan kiss dia. Say hi. Nak hi. Hi. Good morning everyone. Morning. Have you heard about Gothics? All black. All black. All black. All black. Faham kan? Vlog ke? Ya. Music kan? Vlog compile.
Gila. Sekarang kita kat mana? Kita sekarang berada di perkarangan kulit lelaki. Ada kat sini ada food truck. Tapi ada satu hari. Kenapa Dinner. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Hari keempat of the day. Dan kebetulan dah tak ada semangat. Saya dah tak ada semangat nak buat vlog ni, tapi saya perlu teruskan sebab esok adalah penghujungnya. So tak apa. Sebab kita orang hari-hari ke 88. So kita orang barai sebab kita orang ni night owl. Nak macam ni. So Lagu 8. lepas tu satu je guys. 8 sampai 11. 8 sampai 11. Lepas tu sebab semalam hari ni barai gila sebab semalam 8 sampai 10. Lepas tu 10 sampai 1. Lepas tu ada break sejam. Kita orang kena solat Zuhur apa semua. Rushing nak lunch. And then 2 sampai 5. Tapi semalam sekejap je lah. 2 sampai 3.30 je. Sebab kelas yang macam awal-awal kan. Tapi sumpah barai guys. Kan makan kat sini tak sedap. Dia tak feel sumpah. Rasa macam makan pun tak kenyang sebab tak sedap. Terbantu. Siapa yang kata ya Tembak punya makanan sedap? Aku tampar aku. Siang. Sumpah cakap. Rasa makanan lagi sedap ke? Weh, aku rasa dekat learning dulu lagi sedap bau. Ya weh. Aku sumpah stres duduk sini sebab makanan ni tak sedap. Macam mana? Tolonglah. Kita cerewet makanan. Kalau ada ruangan dapur kita boleh masak. Aku rasa aku dah masak dah. Geramnya. Aku rasa nak balik sebab makanan je tau kat sini. Tempat dia sangat best. Dia macam tak homesick. Tapi makanan yang buat homesick sebenarnya. Okay lah. Bye. Sambung kat kelas. Kalau nak bercakap sebenarnya you kena ada eye contact lah. Kalau you cakap you ada eye contact ni, you takut. Sama ada you takut atau you buat salah. Kan? That's why kadang orang perempuan ni kalau dia cakap dengan orang lelaki ni dia akan ada eye contact. Orang lelaki pun dia tak pandang, dia pandang bawah, dia pandang tepi. Maksudnya apa? Ada buat salah. Saya tak kata dia salah lah. Saya kata mungkin dia sampai-sampai lah kalau basket rolah. Okay, the reason adalah why because of basket. Bila dia In New Media Communication and Content Partnership MC 111 in your area Dubai. kenal lah dengan Kenal. satu sama satu ni. Tapi memang kenal lah. And kenapa daripada MC 111 saya tukar kepada broadcast. Hi guys, ni hari yang ke-5 which is hari Jumaat. Saya tengah breakfast and this is Kisha. Dia tengah breakfast the confit madu that I made myself. Alhamdulillah, syukur. And Awin ada dekat sebelah, dia dah siap rasanya kan? Assalamualaikum. Ini influencer kita. Hi. Good morning, good night. Kita gabung kelas. Aisyah tengah siap. Nah, roommate saya dah sampai hari 2 lepas semalam. Aisyah tengah siap. Okay, kita tunggu nanti dekat kelas. Bye. Okay guys, sekarang kita nak gosok awning Awin. Tapi dia dah pakai. So bismillah. Oi, sampai 3-4 orang ni. Tapi bukan sikit lah. InsyaAllah everyone. Habibi. Pakai macam ni nak buat Pakistan. Oh.
Cantiklah Kak ni hari ni. Say something, say something. Assalamualaikum. Kisha, Nasha, roommate saya. Okay, awak kelas B. Saya kelas B. Ya. Ni bisa Rihanna muka dia. Sikit. Tu dah. Boleh biasa. Kan tempat intern kan. Confinement kan. Dahlia Rizal masuk kat situ Lah. Tak dapatlah kau jumpa Dahlia Rizal. Okay lah, jom. Jom. Mana ads? Ketuk. Assalamualaikum. Disebabkan saya dah lama dengan Kila, saya dah boleh adapt. Dan sebab saya pun jalan laju. Tengok diorang semua kat belakang. Hari ni kau masuk kawat guys. Lagu je. Kami kembali. Kami tukar tahan ni. Ya. Tutup. Tekan 4, tekan 2, tekan 3. Tak bergaul lah pagi. Tu tangga dia guys, boleh naik kat situ. Lepas tu dia terus ke FKPM. Kalau kita orang tadi kita orang naik dekat Fakulti Depan. Kita tak nak naik tangga guys. Ya, mengah. Tak biasa lagi adat. Lama-lama tu biasa dulu. Di K200 depan. Ni lift boleh naik tingkat atas lagi. Oh sini jom. Tempat parking. Ni di K200. Dah sampai. Kau dah ada belakang ni. Sumpah dia punya ni nak bagi macam slide. Ni slide. Jatuh. Dia saya suruh kita tidur kan. So kita orang berada dekat depan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Rembau. Kita orang nak tengok gambar depan ni. Aduh, mengantuk lah guys kalau hari ni. Sorry. Kita early lunch. Yes, kita orang semua makan ayam geprek RM9. Tapi lepas tu dapat asing. Yes. Tapi diorang kata pedas. So saya akan Dia tengok tak air survive ke tak guys. so, saya tak makan pedas. So saya akan guys, PBSM. Oh, boleh guys. PBSM. Ni pun PBSM ke ni? Dia kejap lagi balik. 5 minit je. Ini je. Jadi memang PBSM. Bye. Ya Allah, kenapa dia tak naik? Okay. Sekarang saya dengan Aisyah, roommate saya. Kita nak pergi tengok dia kat bawah. Ya. Ya. Saya beli burger. Aisyah beli nasi goreng sardin. Berapa ringgit? RM7.5. Sekali telur 8.5. Oh, ni air Rabina. Air Rabina berapa ringgit? RM2 something RM2.5. Ni teh ais besar. Ni bukan typical macam tu tau. Ni besar RM2. Okey lah, sebenarnya murah agak. So let's makan.